Okey, kali ni kita ada satu cerita. Cerita pasal satu penemuan botani yang wow, memang gempak. Lepas 13 tahun orang tunggu tau. Tapi cerita ni bukan pasal bunga je. Ia juga pasal satu perjuangan. Perjuangan menentang apa yang orang panggil penjajahan saintifik zaman digital ni. Macam mana bunga yang cantik mekar kat hutan, namanya pula hampir-hampir layu dalam tulisan. Jom kita mulakan pengembaraan kita jauh ke dalam hutan hujan Sumatera Barat Indonesia. Cuba bayangkan, kat sinilah bunga Rafflesia Hasselti, bunga yang ramai pakar botani anggap macam mitos je selama ni, akhirnya ditemui semula. Tapi jangan salah faham, penemuan ni bukan nasib, okey? Bukan kebetulan. Ia hasil daripada pengetahuan yang sangat mendalam, kepakaran penyelidik tempatan yang betul-betul faham ekosistem kat sana. Okey, rasa kagum kat hutan tadi kan? Tapi semua tu berubah jadi satu isu besar bila penemuan ni diumumkan pada dunia. Patutnya kan kita raikan kejayaan sains ni sama-sama. Tapi sebaliknya ia jadi satu contoh pahit tentang macam mana seseorang tu boleh dikecualikan. Ni dia. Inilah caption asal yang University Oxford keluarkan. Cuba tengok betul-betul frasa ni. Penyelidik tempatan. Umum sangat kan? Macam siapa penyelidik tempatan tu? Tak ada nama, tak ada pengiktirafan langsung. Dan perkataan umum ni lah yang cetuskan kontroversi besar. Jadi, ini yang buat kita tertanya-tanya, apa guna perkataan kolaborasi kalau satu pihak tu macam tak wujud langsung? Macam halimunan. Apa jadi bila kerjasama yang diwar-warkan tu sebenarnya tak betul-betul kolaboratif pun? Well, inilah istilahnya sains payung terjun atau parachute science. Cuba bayangkan, saintis dari negara maju terjun masuk ke negara yang kaya dengan biodiversity macam Indonesia, kutip data, ambil sampel. Lepas tu, diorang balik, terbitkan penemuan, dapat nama. Tapi, pakar tempatan yang jadi tulang belakang ekspedisi tu, yang tolong dari A sampai Z, selalunya nama mereka terus hilang. Tapi, zaman sekarang ni zaman digital kan? Benda-benda macam ni tak boleh senyap macam tu je. Apa yang jadi lepas tu? Meletup. Netizen Indonesia bangkit. Bagi mereka, ini bukan silap sikit-sikit. Ini macam satu bentuk penjajahan saintifik versi moden. Dan cuba tengok ni. Ruang komen tu dah jadi macam medan perang moden pasal etika akademik. Bukan komen nice speak biasa tau. Tak, netizen terus labelkan benda ni sebagai penjajahan saintifik. Mesej diorang satu je tapi jelas dan kuat. Hormati penyelidik tempatan. Diorang nak tindakan, bukan nak dengar alasan. So, apa sebenarnya yang diorang nak? Jelas sangat. Isu ni bukan pasal duit. Langsung tak. Ini pasal maruah, pasal pengiktirafan. Diorang tuntut supaya nama dua pakar tempatan ni, Septian Deki Andriki dan Joko Witono, disebut dengan jelas. Mesej diorang padu. Kami bukan fasilitator je. Ilmu kami bukan macam bahan mentah untuk korang ambil dan bawa balik. Dan tekanan digital yang kuat gila ni, akhirnya menjadi. Jom kita tengok macam mana kuasa suara orang ramai kat online boleh paksa satu institusi besar untuk betulkan kesilapan diorang. Nampak macam kemenangan kecil je kan? Tapi maknanya sangat-sangat besar. Cuba tengok perbezaan ni. Kiri, caption asal yang kabu tu. Kanan, caption yang dah diedit. Hasilnya, bam! Nama Septian, Deki Andriki dan Joko Witono akhirnya ada kat situ. Ini bukan edit teks biasa tau. Ini satu kemenangan simbolik hasil desakan orang ramai. Okey, tapi penting untuk kita faham cerita penuhnya. Benda ni bukan pasal nak salahkan seorang individu. Sebenarnya, Ketua Saintis Oxford tu sendiri, Dr. Chris, dah bagi kredit penuh dekat akaun media sosial peribadi dia. Isu sebenar kat sini ialah kegagalan institusi itu sendiri. Benda ni tunjukkan satu masalah sistemik yang lagi besar. Macam mana institusi dari barat ni kadang-kadang terlepas pandang atau mungkin pandang rendah sumbangan rakan kerjasama dari negara-negara Global South. Insiden ni betul-betul buat kita kena fikir kan. Jadi macam mana sepatutnya etika kerjasama saintifik antarabangsa ni berfungsi? Adakah ia patut jadi macam parasit, di mana satu pihak cuma sedut semua manfaat, ataupun ia patut jadi simbiotik, di mana kedua-dua belah pihak dapat faedah sama rata? Dan yang ironinya, bunga Rafflesia tu sendiri memang sejenis parasit. Secara biologi, ia hidup dengan curi nutrien daripada perumahnya. Tapi sains tak boleh jadi macam tu. Sains tak patut tiru sifat parasit.
Kerjasama saintifik mesti jadi simbiosis, satu hubungan yang saling memberi manfaat dan yang paling penting berasaskan hormat. So, pengajaran etika utama kat sini jelas. Zaman ambil tapi tak bagi balik dah patut berakhir. Dah tamat. Kerjasama saintifik yang betul-betul tulen perlukan nama penyelidik tempatan diletakkan setaraf. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai nota kaki kecil kat bawah tu, tapi sebagai rakan kongsi yang sama penting. Dan prinsip ni sangatlah penting. Lagi-lagi kat negara macam Indonesia. Kita cakap pasal salah satu khazanah biodiversity terhebat di dunia tau. Jadi bila ada akses kepada kekayaan alam macam ni, ia datang dengan tanggungjawab. Tanggungjawab untuk hormat penjaganya. Hormat pakar tempatan yang arif tentangnya. Okey, sebagai penutup, jom kita kembali kepada elemen yang paling penting dalam apa-apa penemuan sekalipun, iaitu manusia di sebaliknya. Kita kena sentiasa ingat, di sebalik setiap tajuk berita yang gempak pasal penemuan baru, ada wira-wira yang tak didendang. Mereka ni lah yang berlumur dengan lumpur, yang berpeluh, yang kepakaran dan kerja keras mereka lah yang jadi asas kepada semua kejayaan tu. Jadi, ingatlah pesanan ni. Simple je. Raikanlah bunga tu. Memang ia satu penemuan yang hebat. Tapi, jangan sesekali lupa pada akarnya. Jangan lupa pakar-pakar tempatan yang buat semua ni jadi kenyataan. Dan ini tinggalkan kita dengan satu tanggungjawab. Sebagai pembaca, sebagai pengguna media sosial, tugas kita mudah je. Setiap kali kita baca berita pasal satu penemuan, kita kena sentiasa tanya, siapa lagi yang ada kat sana? Siapa lagi yang terlibat? Sebab dengan bertanya soalan tu, kita boleh pastikan tiada lagi wira yang jadi sekadar nota kaki.